Okay guys, market hari ni padu gila. Bitcoin dah tembus 110,000. Siapa beli masa takut tu, sekarang boleh senyum sampai telinga. Hari ni memang hari lambo. Let's go. Bro, apa jadi ni? Baru 5 minit lepas aku record tadi sekarang Bitcoin dah jatuh 7%. Siapa rak pull? Sumpah aku tak sempat jual apa-apa. Macam ni lah market kripto. Sekejap buat kita senyum, sekejap buat kita rasa nak give up. Tapi orang yang berjaya, bukan yang pandai, tapi yang sabar dan konsisten. Aku cuma nak profit sikit je. Kenapa market dump masa aku masuk? Kenapa every time aku buy terus merah? Siapa buat benda ni? Siapa? Market jatuh? No hal bro. Seperti macam ni lah kita top up. Buy the dip, bukan cry the dip. Ingat tu. Aku all in masuk Pepecoin sebab orang kata naik 300 kali. Sekarang tinggal air mata je. Siapa suruh aku percaya signal Telegram?